Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rabbana lakal hamd. Bersyukur pagi Ahad ni. Pek nak ambil masa lama dah nak komen pasal Profesor Solehah Yaakob ya. Baru ni seminggu dua kot saya post mengenai Profesor Solehah Yaakob dan mendapat sambutan luar jangkaan. Rupanya beliau, Prof tu mempunyai ramai penyokong. Kenapa saya nak sentuh dan juga apa pandangan saya nak berikan satu konteks yang lebih luas lah ya. Kepada saya bila sebut profesor bukan satu orang kata apa jawatan yang mudah dicari. Okey. Dia ada PhD bermakna dan dapat full professorship. Jadi saya ada check lah di dalam Wikipedia bahasa Melayu latar belakang beliau, dan saya tak tahu dia orang negeri mana, jadi saya pergi Google lah kat DeepSeek, dia kata orang Kedah. Asas tema, kita cerita sikit tentang asas temanya menarik. Kerana untuk berlaku adil kepada seseorang, kita kena tengok apa yang dia cakap, bukan siapa yang cakap. Ya, kita kata dia kontroversi. Beritahu saya satu orang yang viral yang tak kontroversi, seorang ahli politik yang tak kontroversi ya. Saya tak ingat Profesor Kuke Kim. Dia type C macam saya, tapi dia masyhur di kalangan type M dan juga ada dikecam oleh orang type C ya. Tapi kalau kita ingat Kuke Kim, dia lama lah, orang lama. Saya dengar nama dia sejak akhir 70-an. Seorang yang pakar bukan saja dalam sejarah, tapi juga dalam sukan. Dia jadi komentar sukannya. Dan kalau profesor yang macam itu, yang mendalam mengkaji sejarah, beritahu tentang sejarah, saya minat sejarah dan saya akan dengar. Ya. Jadi Profesor Solehah ni bila beliau mula bercakap, dia mengejutkan dan saya tertarik. Kenapa tertarik? Kerana kepada saya sejarah ini ramai atau banyak naratifnya, kita semua dah tahu. Orang kata apa, bahasa Inggeris dia kata is the victor who write the history. Sejarah itu mengikut siapa yang menang. Macam Perang Dunia Kedua, menang Amerika kan. Jadi kita semua ikut Amerika ya. Katakan menang tu Jerman. Hari ini semua cakap Jerman no. Guten Tag. Wichtes dia nehmen Sie Platz. Ya. Super. Atau Jepun menang. Semua akan apa? Arigatou gozaimasu ya. Dan kerana Jepun kalah, British menang, British menentukan sejarah kita. Dan dia menguasai kita. Apa buktinya? Surat-surat Melayu, surat-surat Cina, surat India. Saya percaya termasuk Jepun, ya. Indonesia, semua simpan di museum orang putih. Sejarah ini bukan satu hadis pun. Hadis lah, tapi dia bukan ada kesucian. Ya. Dan dia macam-macam interpretasi. Saya ingat lagi Dr. Jomo, saya kawan dengan Dr. Jomo Kwame Sundaram dulu tahun 87 ke 6 ke akhir 80-an, saya mewakili PAS, Parti Islam Malaysia, berucap di Universiti Malaya, debat agung ekonomi. Masa tu Ibrahim Ali ada, Profesor Farouk dengan Profesor Jomo ya. Beliau cuba membetulkan satu fakta tentang kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Dia menyatakan bahawa sumber Thai menyatakan langkah sukar kapal itu Mong Thai, kerajaan Thailand. Jadi kerajaan Siam pun mengaku ini ada pengaruh Siam. Kalau kita tengok kandi-kandi ke wat dia ke kuil dia ke, merata kan. Dan kalau Melayu pada zaman Sriwijaya ke langkah sukar ke, atau menurut Profesor Solehah Yaakob kalah, iaitu Kedah, bahawa kerajaan sebenarnya sebelum Masih ke apa,
kerajaan Kedah Lama, Kedah Purba. Dan ini menarik kerana beliau menyatakan Sriwijaya itu adalah tamadun zaman lama tu di Nusantara ini adalah ahli sejarawan orang putih, dan dia mencabar kesohihan orang putih itu. Kita tertarik bukan kerana kita anti orang putih ke, kita buy British last ke, tapi kerana kita nak naratif lain. Contoh macam saya mengaji Islam ya, bila saya memeluk Islam, kita ada sumber Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada tafsir At-Tabari, tapi juga ada gerakan Ibn Taymiyah yang pegang tafsir Ibn Kathir. Saya minat lah. Begitu juga ada mazhab. Saya ikut mazhab Maliki, Aman Madinah. Dia makna bila kita lebih sumber, lebih kaya orang kata ilmu kita. Jadi Profesor Sulaiman Yaakob sebenarnya mencabar naratif bahawa kerajaan purba lama dulu di tanah Melayu ini, Kepulauan Nusantara ini, Sriwijaya. Beliau kata Kala dan Kedah Lama. Dan saya terkaji sendiri juga bahawa kesultanan yang paling sahih, Kesultanan Utara, Kedah dan Perlis. Paling sahih. Pahang tak sahih, Kelantan tak sahih, Johor lagi tak sahih. Melaka tak, Selangor tak, mana lagi. Kalau nak kata ikut musyawarah itu, Negeri Sembilan yang di Pertuan Besar. Dia musyawarah, dia membeli. Tapi Perlis tu, Tuanku Perlis tu, yang di Pertuan Perlis tu, dia kalau tak silap saya ada kaitan Ahlul Bait. Jadi menarik tau. Dan bila Profesor Soleh kata batu bersurat di Terengganu itu bukan tanda awalnya Islam datang, tanda akhirnya. Orang kata batu bersurat itu lebih lama sebelum Melaka kan. Itu bukan tanda awal, tanda akhir. Betul juga begini. Kerana batu bersurat tu mengenai amalan syariah. Orang tulis kepada batu. Begitu lama. Jadi kalau selalu orang tulis syariah ni, dia bukan sebagai satu surat awal. Dia mesti surat yang sudah lalui masa. Faham tak? Tiba-tiba jumpa grand rumah misalnya. Bermakna rumah tu sudah lama lah, sudah ada lah. Baru ada grand. Takkan ada grand terus baru ada grand rumah lah, baru ada rumah kan. Tanah bila grand tanah, mana tanah tu sudah ada lah. Sekarang ni grand dia. Bukan grand datang dulu sebelum tanah. Jadi logik juga. Prof ni, jadi bukan Prof ni gila apa. Sebenarnya logik ni kepada saya lebih baik lah. Berbanding naratif orang lain lah, lintang pukang. Okey. Dia menyatakan bahawa sumber ni daripada tulisan Arab, sejarawan Arab dan Parsi. Dan ini menarik kerana ada 3 teori kedatangan Islam ke sini. Satu dari China lah. Orang kata melalui Timur sampai melalui Terengganu. Satu dari Melaka. Melaka tu yang paling kemudian. Abad ke-15. Para Meswara. 1400 berapa kan. Itu abad ke-15. Batu bersurat tu lagi awal kan. Islam abad ke-7. Faham tak? Mana abad ke-8, ke-9, ke-10 ni tak ada benda berlaku sini kat Aceh, Parsai. Dikatakan masuk Islam lebih awal. Jadi kalau Siak, Parsi, Makassar, Sulawesi, Maluku, Aceh dan memeluk Islam, takkan sini tak ada Islam. Takkan Kedah yang sebelah Medan dengan Aceh tu tak disentuh Islam. Jadi nampak tak dia punya kelompongan, kekosongan itu. Jadi bila Profesor Soleh Yaakob mengisi itu, dan kita tak baca ni pun buku sejarah. Saya baca buku sejarah Sultan dan Melaka. Jelas ia ditulis oleh naratif Barat. Ditulis oleh orang Barat. Jadi kalau seorang cendekiawan orang sendirilah, Profesor Soleha, sepatutnya kita ada lebih. Kalau Profesor Kuki Kim ada, baguslah kita boleh tanya dia, betul ke Profesor Soleha cakap kan? Tapi masalahnya tidak ada ahli sejarawan lain yang betul-betul mencabar. Saya ada bacalah seorang ahli sejarawan lain baca tu. Saya belum mendalami naratifnya.
Saya nak beritahu tentang naratif. Contohnya ekonomi kita 98 pernah kena landa teruk. Dr. Mahathir pendekkan cerita lah, kerana itu cerita lain. Mengikat duit kita pada 3.8. Masa tu semua ahli pakar ekonomi dunia, termasuk Menteri Kewangan masa tu Anwar Ibrahim, menyatakan kita akan bankrupt. Dan memang saham kita jatuh dari 1,000 ke 260 dan duit kita jatuh 4.8. Tapi seorang bernama John Krugman ke, profesor ekonomi, semua kata ini yang Mahathir buat ni tak pernah dilakukan dan akan gagal. Faham tak maksud saya? Bermakna naratif oleh pakar-pakar lain. Dr. Mahathir yang doktor, bukan pakar ekonomi, selamatkan negara kita, membetulkan ekonomi, dan dia benar. Apa yang dia buat itu betul. Tak banyak dibicara dunia oleh IMF kerana melempalak IMF. Ini sejarah yang saya cerita. Bermakna tak semestinya pendapat umum dunia mengenai sesuatu perkara betul. Apapun. Jadi sejarah selama ni kita belajar, rupanya ada sumber abad ke-8. Daripada dia ada sebut 2 nama ahli sejarawan Arab. Saya nak sangat cari ahli sejarawan Arab. Banyak saya nak tanya kat mereka ni. Pasal apa? Banyak benda kosong dah. Kita pergi kajilah sejarah-sejarah ni. Dan ini fardu kifayah. Tak mesti semua orang sibuk pergi kaji sejarah. Ya, cukuplah makan popcorn. Tapi fardu kifayah bermakna kalau tak ada orang pergi kaji, dia berdosa semualah. Kenapa perlu kaji sejarah? Macam saya, type C. Saya pernah nak balik China, dan saya balik China, tanah besar, pergi cari nenek moyang saya. Fukien, Wen. Saya ada kaitan dengan Wen Jiapao, bekas. Kerana sama sen. Mesti sama tali keluarga. Itu kabilah Cina lah. Melayu sepatut ada kabilah. Melayu ni bin ni tak ada kabilah. Sepatut mesti ada kabilah. Saya rasa ini angkara British lah. Ya. Cara dia susun pendaftaran kita. Ya. Kerana salah silah ni bukan bermakna awak masuk syurga lah. Awak ahlu baik ke Bani Keturah. Saya tak percaya tu. Saya percaya pada amalan setiap orang. Awak bertanggungjawab atas kitab sendiri. Tapi di dunia ini bukan soal akhirat ni. Di dunia ini, bila tahu sejarah seseorang, awak boleh sama ada rasa bangga atau awak rasa perlu betulkan kelemahan sejarah kamu. Katakan awak datang daripada satu keturunan yang suai lah. Keturunan paria lah. Kasta rendah. Rupanya aku kasta rendah, bukan kasta diraja. Apakah berlaku pada anda? Anda patut berlaku positif. Okey, saya buktikan bahawa saya boleh ubah salah sila saya. Nampak tak? Ya? Tapi kalau saya tahu bahawa saya keturunan Shi Huangdi atau Genghis Khan pun, saya akan positif. Iaitu saya kata, baik saya jadi macam itu Mongol, berani tawan dunia. Nampak tak? Jadi sejarah ini, dia satu bukan nostalgia. Kita tak ada nostalgia, kita pun tak tahu siapa nenek moyang kita. Tapi maksud saya, dalam kisah Cina itu tadi, bapa-bapa saudara saya semua tak minat. Saya tak nak tahu ke you asal mana Cina. Oh tak lah, kita seorang Malaysia. Kita Malaysia. Dia DAP punya kepala otak. Politik lah. Tapi di waktu yang sama, awak tak nak tahu ke siapa nenek kamu, ibu kamu, nenek moyang kamu, keturunan siapa. Xi Jinping ada, tak ada lah. Xi itu tak ada. Weng atau saya saudara kamu ke apa. Kerana bila kita tahu kita saudara sama sendiri, perasaan tu lain tau. Oh rupanya saya sepupu lah jauh awak ni. Faham tak? Bila kita balik kampung, saya selalu dengar cerita orang tua, terutama di Kuala Pilah. Saya keturunan sekian sampai dah hilang lah. Daripada Sumatera yang bawa Islam kat sini. Macam mana perasaan? Tentu perasaan awak bangga tau. Oh ada jasa amal jariah kan. Walaupun tak ada kena-mengena. Walaupun geran tanah dah hilang. Itu kapal pun sudah tak ada. Macam Rom, kita kata Rom belajar kapal daripada orang Melayu, betul tak betul satu hal. Maksud saya nilai psikologinya. Bila kita tahu bahawa Melayu ni ada kemungkinan membuat kapal. Memang orang Melayu buat kapal, orang tak tahu. Saya kat Terengganu saya tengok orang Terengganu buat kapal. Seronok tengok dia buat kapal mahal. Saya pun bercita-cita
Kalau ada duit lah nak pesan satu kapal Black Pearl, Pirate Caribbean punya tu, Jack Sparrow punya kapal. Kan? Kerana kita bangga. Kita lakukan sesuatu. Mana-mana bangsa. Ini neutral. Ini bukan asobia. Mana-mana kaum, mana-mana kabilah. Di dunia bukan akhirat. Akhirat lain tau. Akhirat takwa. Di dunia ni kamu bangga. Dan bukan bangga untuk zalimi orang, itu asobia. Bangga yang positif. Bahawa kamu tahu ketamadun kamu. Ya, itu. Jadi bila kata ada catatan dalam sejarah orang Arab bahawa ada satu tanah di antara sekian dan sekian, dan orang tak tahu di mana. Jadi Profesor Soleh kata boleh kata kalah Kedah. Kerana Kedah purba ada banyak pihak cerita ni. Jadi kalau banyak pihak cerita sesuatu, takkan tak betul. Macam tu. Mutawatir. Bukan begitu. Kerana banyak orang cerita lain, kita bukan tokok tambah, kita ambil dan bandingkan. Satu orang kata Sumatera, satu orang kata Aceh, satu kata Maluku, satu kata Brunei, satu kata Sulu. Saya jumpa kononnya waris Sulu lah. Macam-macam. Jadi bila kita dengar tu, kita tak tolak, kita terbuka. Kerana bila datang ilmu ni berharga. Ya, awak tak rugi. Ya. Jadi Profesor Soleha ni dia kena kecam, saya rasa kenapa, ialah kerana dia tak pandai berhujah macam ahli politik. Dia bukan politically correct. Macam Donald Trump lah. Dia sembuh aja fake news. Tak pernah dah orang sembuh pemberita awak palsu tau. Mau mampus. Ya, tapi Donald Trump kata fakta tu betul, tapi berita tu salah. Ilmu baru tu. Contoh macam COVID dulu, pandemik. Fakta tu betul, ada virus. Tapi cara awak bagi tajuk berita salah, bahawa virus itu terlalu membahaya. Itu salah tu. Virus biasa. Nampak? Masa tu tak dibenarkan. Itu dikatakan salah naratif. Fakta betul, memang ada virus, memang sesama. Tapi tak mati. Habis yang mati tu kerana dia badan tak kuat, immunity. Jadi macam selesai immunity, pergilah exercise sikit, pergi sembuh. Jemur matahari sikit. Bukan berkurung. Faham tak? Fakta ni betul, naratif dia salah. Fakta Profesor Soleha mungkin betul, dan dia profesor, dia dalam bahasa Arab, dan dia punya PhD daripada Scotland dia. UIA dia dapat masters, tapi PhD ni daripada Scotland. You sangka senang ke dapat cuba? Lu ada apa? You ada ke? Kan? So kita tak ada, saya tak ada degree pun, saya ada special certificate IT lah. Jadi bab IT saya boleh berhujah lah dengan fakta lah dan naratif yang betul. Jadi Profesor Soleha, saya rasa mungkin kelemahan dia cara dia bagi naratif. Contoh, tak nak percaya sudah. Itu naratif. Itu cara dia cakap. Jangan, kadang-kadang orang tu, tahu tak ada hadis ni, kalau orang tu membaca Quran, tergagap-gagap. Ada hadis tu, siapa tahu hadis tu. Pahala dia berapa kali? 2 kali. Nampak tak? Islam ini dia simpatetik lah kepada orang yang mungkin OKU dari segi cakap tu tak sempurna. Kerana ahli politik hari ini terlalu cakap banyak, hebat tau. Semua sempurna tau. Sedap dengar tau. Tapi janji tak betul, palsu. Macam Rafizi ni. Saya dengar dia sedap. Sedap dengar dia inflate. Tapi faktanya ialah dia lari dari kerajaan. Itu je. Dia give up. Dia lawan, dia kalah. Kalau kita kalah, kita salahkan orang. Kata saya tak betul. Kalau awak dah tahu kamu nak kalah, kamu dah tahu orang lain salah, awak masuk buat apa? You pergi main bola sepak. You dah tahu main kotor. Awak pergi main juga. Kan? Kepada saya, ya itu naratif saya. Maksud saya, masing-masing ada naratif. Ya. Tapi bila dengar Rafi cerita tu, best lah. Dia bongkarkan Farhash semua. Masalah Farhash tu bukan dia seorang yang bongkarkan. Ramai kawan saya bongkarkan sebut nama Farhash. Sapu semua. Sama macam dulu KJ. Ramai kawan saya sebut KJ sapu semua. Saya ada saksi. Saya tahu, saya terlibat berapa projek yang rapat dengan kerajaan. Ya. Jadi bermakna cara ahli politik cakap ni, kadang orang yang politically correct ni, yang pandai mengolah ni, kita dengar dia sedap tau. Sedap bukan kerana fakta. Sedap cara dia cakap. Macam Ustaz Nakai ada. Ustaz Nakai Ahmad, ya, seorang
Boleh kata rujukan saya lah ilmiah. Saya Fadil Nur, Nik Aziz, Ustaz Hadi pun. Saya masa lepas. Nakanya pernah kata, selepas kalah pilihan raya, kita ni hebat kerana hebat ceramah. Dia kata, Khalid Samad hebat kerana hebat ceramah. Ustaz Haji Awang hebat kerana hebat ceramah. Satu ketika dahulu, Datuk Asri muda ya, dia hebat tau. Tapi bila dah tua, dah nak nyanyuk tak boleh cakap, dah hilang pengaruh. Sama macam tu Mahathir. Masa dia muda tu, dia sama, cara Mahathir ni sama, saya tengok tak ada beza. Usia 100 dengan usia dia 30-an ke apa, dia punya komen tu memang tajam punya lah. Memang terpelanting lah itu Ratu Elizabeth ke apa kan. Jadi, kerana dia pandai, dia hebat. Dia hebat dari situ. Jadi, mungkin pemidatohan bukan kebolehan Profesor Soleh. Dan dia tak perlu. Fardu kifayah ni, kalau kita jumpa ulama-ulama dulu atau Nabi pun, saya percaya bukan kita dengar dia macam hebat bersuara tau. Tak. Kalau Nabi hebat bersuara, berhujah, berpidato, dia menang tau. Orang peli dia. Kalau orang peli, alah apa awak cerita ni merepek. Menunjukkan apa? Dia tak dapat sambutan. Rasul dan Nabi tak dapat sambutan menunjukkan. Dan Nabi Musa AS ni cerita bagus. Nabi Musa AS dikatakan gagap sikit. Dia nak berdepan Fir'aun, dia minta Harun. Sebenarnya adik tiri dia apalah, ini ada kisah lain. Kerana dia besar dalam istana Fir'aun, Musa ni. Jadi adik dia Harun, dia daripada istana Fir'aun. Memang anak Fir'aun menurut satu sumber yang jauh. Ya? Dan pandai bercakap. Harun tu pandai bercakap. Jadi Nabi Musa disuruh pergi berdakwah menyeru Fir'aun. Gila. Pergi menyeru Fir'aun, pembesar. Dia tak boleh bercakap. Dia boleh matikan orang saja. Fir'aun. Jadi dia merayu kat Allah, bagi saya Harun. Harun pergilah untuk berhujah. Nampak tak? Maknanya Nabi Musa ni tak pandai berhujah. Dengan Nabi Khidir pun kalah. Dia tak pandai berhujah. Dengan kaum dia pun kalah. Bani Yahudi ni, Bani Israel ni. Apalah ni pasal punya kaum Nabi Musa kan. Jadi bermakna, kita jangan sangka Nabi ke, tokoh ke, sahabat ke, terror semua. Jangan kita sangka profesor kita ni terror macam ahli politik. Kita tengok kelebihan dia. Kelebihan dia mengkaji sejarah begitu mendalam. Kita nak ambil kelebihannya. Atau kita jumpa tok guru lah, atau mursyid lah. Kadang dia tak pandai bercakap. Tak pandai berjenaka. Tak pandai buat orang ketawa, bergolek-golek sampai keluar daripada masjid. Tak pandai. Tapi dia cakap slow je. Sepatah-sepatah je. Tapi berisi ilmu. Saya minta tuan-puan mengadili orang begitu. Dan kita mesti tahu lah. Kadang-kadang mereka petik kat media ni, kenyataan Prof ni. Mereka ambil yang sedap untuk hentam saja. Kerana ceramah dia panjang 40 minit, engkau kena dengar 40 minit. Bermakna, engkau kena pergi jumpa dia. Saya nak beritahu. Dulu saya kerja Harakah, saya hentam Dr. Mahathir. Kita dalam Harakah semua hentam Dr. Mahathir, Daib, Anwar pun. Masa tu. Kita ambil gambar-gambar yang paling herod, paling ugly mengenai Mahathir. Sehingga satu hari saya terjumpa beliau, Dr. Mahathir, di parlimen, di galeri. Pertama kali saya tengok dia berucap. Ubah habis paradigma saya. Itu baru nampak dia 5 minit saja. Apatah lagi kamu duduk depan orang dengar sampai habis. Kita tak. Kita hanya ambil petikan saja. Orang Melayu ajar Cina terbang, belajar kungfu. Hayya, apa ni, mana ada terbang? Jadi orang nak fitnah orang atau burukkan orang, dia hujung tu dia potong. Orang nak tipu Quran. Saya pernah dengar orang cara, adalah banyak ayat. Tahu tak apa ayat? Allah tak akan ubah nasib satu kaum melainkan dia ubah diri sendiri. Itu betul ayat tu, tapi hujung dan pangkal adalah dipotong. Salah maksud. Pergi baca balik. Salah maksud. Sama macam Harut Marut. Kata ada sihir semua kan. Kena baca ayat 102 yang panjang tu dari awal sampai habis, sampai asbab nuzul. Baru tahu bahawa maksudnya lain. Faham tak? Sebagai contoh, jadi ini berlaku dalam media, social media. Kadang saya ucap lama ni kan, sejam, 2 jam. Orang ambil aje lah satu ayat dia. Tengok. Okey, saya beritahu masa dalam pandemik dulu, pernah dengar itu siapa tu? Aziz Biker. Biker. Siapa tu?
Adalah. Orang buat dia ni cepat melata. Siapa? Itu 313 punya grup lah. Ada ramai lah masa tu. Akmal Dahlan lah, saya lah, siapa, Zul Hasan lah, siapa lagi, Toki lah, siapa lagi, Lokman lah ya. Ada satu tu, Aziz Biker ke apa kan. Tiba-tiba dia marah kat saya. Telefon saya, awak fitnah saya ke? Dia tak dengar cerita. Saya bagi contoh. Ini cerita. Ini berlaku pada diri saya. Kepada sesiapa pun. Orang tanya saya dalam Facebook, keluar undang-undang baru, sesiapa yang anti-vaksin akan dipenjarakan, akan diambil tindakan undang-undang. Serius tu. Masa tu saya kira anti-vaksin lah. Dan ramai orang anti-vaksin. Terpaksa digertak, diugut untuk dipenjarakan. Jadi seorang tanya saya dalam mesej lah. Apik-apik lah. Nanti saya kena penjara ke? Saya nak bagi dia semangat. Dan saya tahu itu gertakan. Jadi saya buat dalam satu naratif. Saya kata, sebelum awak kena tangkap, aku kena tangkap dulu. Faham tak? Aku lebih masyhur dari kau. Saya ada ratusan ribu, jutaan penonton, pernah tonton lah. Ya? Jadi, kalau akan ditangkap sebagai anti-vaksin, saya akan ditangkap lebih dahulu. Tapi sebelum saya ditangkap, Akmal Dahlan akan ditangkap lebih dahulu. Dia lagi famous dari saya. Faham tak? Semua Akmal Dahlan, Aziz Biker tu. Yang paling lantang sebelum itu Zul Hasan, Toki. Jadi bila saya sebut kawan biker tu yang terutama, orang ambil tu, menurut Cina Apek, dia akan kena penjara kerana anti-vaksin. Nampak tak? Mereka potong hujung, potong belakang. Jadi dia pergi, sembuh kat saya balik. Saya kata, apa hal ni? Nampak? Itu cara orang kita kena trigger lah ya. Sama juga, kita ni tak sabar dengar sampai habis. Kepada saya nak berlaku adil pada seorang, sebelum awak komen buruk. Komen baik tak apa. Husnuzon tak apa. Sebelum nak husnul jahat kepada orang, jumpa orang tu. Saya sendiri nak jumpa beliau. Saya nak interview Profesor Suraya Yaakob. Kerana banyak benda saya nak tanya dia. Bukan pasal kungfu Cina. Saya nak tahu tentang sejarah saya sebut. Saya bukan main-main. Saya nak tahu bagaimana Islam datang. Sebenarnya saya lebih nak tahu apa berlaku zaman Rasulullah dan selepasnya. Macam Buya Syakur cerita. Dia bukan Syiah. Dia cerita seolah pro Syiah, orang marah dia. Syiah, saya ada kawan Syiah, Mat Sabu, kawan Syiah. Mereka cerita saya sejarah lain, anti Muawiyah, ya. Tentang pembunuhan Hasan di Karbala. Itu sejarah. Saya masuk Islam, tentulah saya nak tahu apa berlaku kepada keluarga Nabi yang bawa Islam bersama saya. Faham tak? Awak pergi satu sekolah, saya pergi sekolah VI yang hebat. Awak tak nak tahu ke dari mana datang sekolah awak? Awak pergi belajar dengan seorang guru. Awak ada keturunan. Awak tak nak tahu ke keturunan kamu dari mana? Dan tak semestinya kamu tahu. Sejarah ratusan tahun, ribuan tahun, macam evolusi. Macam Nabi Adam datang di mana? Ada kata Afrika, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Madagaskar. Semua kat sana. Tak ada orang kata Kelantan. Ada. Kalau ada pun, maknanya tak susah nak pastikan. Faham? Dah pasti baru susah nak pastikan. Teori datangnya Islam ke Semenanjung pun 3 teori. Satu melalui Parsi ke utara, kedua. Satu Terengganu dari Cina. Satu daripada Melaka itu. Saya lebih percaya daripada yang Cina dengan daripada Parsi itu. Melaka itu terlalu kemudian. Kalau betul pun kemudian. Tapi nak pastikan timur ke barat, asalnya semua Timur Tengah lah, tak boleh pasti, faham tak? Macam Pulau Batu Putih. Siapa punya? Naratifnya salah. Menurut Dr. Mahathir, asalnya Singapura punya, asalnya Singapura, Riau Lingga punya. Siap, Riau Lingga. Pernah dengar? Tak pernah dengar kan? Dr. Mahathir yang cakap, tapi dia tak bagi cerita habis. Saya pergi korek habis. Saya pergi Riau Lingga. Saya pergi Pulau Bintang. Naik kapal tu. Sejarahnya pendek yang begini ya. Asalnya Singapura orang Johor punya. Sultanan Mahmud ketiga punya. Tapi Sultan asal dari Melaka mangkat di Julang. Ini sejarah tak payah saya ulangi. Akhirnya Bendahara Temenggung ini, kamu tak tahu keturunan siapa, nanti saya kena tangkap yang gadaikan itu Singapura. Itu sebab dia ada harta lagi kat Singapura. Tak heran British yang bagi. Peher tak? Peher balik kelik dah.
Jadi sejarah ni, tak pasti. Tapi itu pasti. Itu Sri Lingga tu pasti. Banyak sumber. Tapi katakan tak pasti. Apakah Mahathir ni pendahaka bagikan batu putih? Saya pasti dia bukan pendahaka kerana bukan batu putih. Temasek itu. Johor punya siapa yang bagi kat British? Pernah ada perang ke? Tak ada. Siapa yang hand over Temasek? Siapa yang hand over Pulau Pinang? Misalnya. Ya. Siapa yang hand over Lahad Datu? Siapa yang hand over Sabah? Faham tak? Siapa yang bagi Sarawak? Brunei tu bagi kepada James Brooke. Raja Brooke, Raja Putih kan? Saya nak tahu juga. Apa sebenarnya berlaku? Kita kepo lah. Kita semua nak tahu. Bila tengok, apa pun kita tengok accident, mesti kita berhenti bertanya lah. Macam mana berlaku? Orang dah mati. Orang nak tahu kenapa. Bukan kerana apa. Bukan ada talian. Manusia ni semua ingin tahu bagaimana kita datang. Siapa Tuhan kita? Itu yang jadi punca saya memeluk Islam. Bukan not something out of the ordinary. You faham tak? Untuk hebat ni, apa ni, mengkaji banyak. Bukan hebat. Kerana kita manusia memang suka baca, suka dengar, suka berfikir. Itu naluri manusia. Itu normal. Ya. Jadi saya lebih minat ialah tentang kaitan dengan sejarah Islam. Kala itu saya tak berapa kisah. Kala mereka ada kepentingan, pada kepentingan Islam, dia ada bawa bantu kita memahami agama kita. Kerana kepada saya, identiti Islam kita ada krisis. Identiti saya kaum Cina ada krisis. Melayu, walaupun saya tak layak kerana saya bukan kaum Melayu. Saya tak boleh, nanti orang marah pula. Tapi kepada saya, kita semua ada identity crisis. Kita rasa macam ada satu, kita panggil low self-esteem lah. Low self-esteem maknanya harga diri yang rendah lah. Sehingga bila orang cerita kehebatan kita, kita melomba. Ya, faham tak? Bahkan tak pernah menang pun hadiah Nobel atau pingat Olimpik emas ke gangsa. Adalah gangsa tapi emas tak pernah menang. Dah tahu nak kalah lah. Itu pergi puji Manchester United aja. Itu lagi tak betul. Jadi seorang tu dia nak validation, faham tak? Dia nak disahkan. Boleh tak sahkan saya bahawa saya satu kaum yang keturunan hebat? Kenapa? Menunjukkan satu kelemahan, satu boleh kata rintihan jiwa untuk diiktiraf. Jadi Profesor Soleha tu dia orang Kedah. Dia minta diiktiraf itu, ya boleh kata semua orang nak diiktiraf. Orang putih nak diiktiraf, orang Jepun nak diiktiraf, Cina nak diiktiraf, Saudi pun nak diiktiraf, haji pun nak diiktiraf. Semua orang nak iktiraf, doktor pun nak diiktiraf, virus pun nak diiktiraf, anti-vaksin pun nak diiktiraf. Semua orang nak pengiktirafan. Itu normal. Okay? Tapi dia ada sebab. Dia bukan bawa teori. Boleh kata Kokeki menghabiskan banyak masa tentang sukan tau. Sepatutnya di sejarah saya, kenapa dia sibuk sukan? Profesor Yaakob tak ada pergi buat hobi lain. Dia sibuk sejarah saja. Jadi seorang yang tumpu mengajar sejarah, belajar sejarah, walaupun dia bahasa Arab. Tapi ada orang peli dia, you bahasa Arab lah. Jangan sentuh sejarah. Awak tengoklah apa pengajian dia. Dia kaji sumber Arab dalam sejarah. Kerana Arab, okeylah anda faham lah. Anda faham. Okay? So, kepada saya, pendirian saya ialah bila dah tahu lebih lanjut latar belakang Profesor Soleha Yaakob tu, kita lebih respect. Dan semua komen-komen yang negatif tentang dia, saya percaya adalah mainan media. Mainan media. Faham tak? Kita tak dengar semua. Kita tak pernah jumpa orang tu, kita pergi buat satu kesimpulan terhadap tu. Tak adil. Sehinggalah saya dah jumpa dia, saya dah berdebat ke, berdialog ke apa ke, cabar dia ke, dengar hujah dia. Tengok mana yang pelik ke, dia percaya bumi lepek ke, microchip dalam badan ke, manusia tak pergi bulan ke apa ke, kita tengok hujah dia. Kerana yang penting dia profesor mesti berhujah. Okay? Dan dia sebut sumber, dia sebut kitab. Kita kurang-kurang pergi cari sumber. Saya pergi cari, saya pergi DeepSeek. Dia kata masalah antara Sriwijaya dengan Kala, ada dua kerajaan. Jadi buku sejarah sebut Sriwijaya, apa nak buat? Contoh, ada orang kata Melaka tu sebenarnya tak ada. Bukan Prof Soleha. Prof Soleha kata Maluka apa ke.
Tapi maksud saya ialah ada sumber yang kata hang tua tak adalah, ini tak adalah. Bukan kata boleh berlaku ke apa, tapi kita kena kaji kerana hikayat hang tua misalnya, Munshi Abdullah, saya tahulah, saya belajar sastra bahasa Melayu tingkatan 6 atas di Melaka, SFI. Dia perlu dibaca, dia perlu dikaji, ya. Macam saya kaji buku Seni Perang Sun Tzu dengan kitab Tao Te Ching Lao Tzu, diakui oleh sejarawan bahawa mereka tak tahu siapa dia sebenarnya. Begitu juga sejarah para anbiya, para nabi tau. Kadang macam Aisyah tu nikah dikatakan umur 6 tahun bersama Rasul 9 tahun menurut hadis Aisyah sendiri. Tapi kita kaji bahasa Arab dia, kita mungkin salah faham istilah 9 dengan 6. Dia ada 1 di depan. Maknanya dia kahwin 16 bersama Nabi 19. Ya. Ini saya dapati dari sumber, bukan saya buat-buat sendiri. Masalahnya bila kita ambil satu sumber, kita tolak sumber lain. Itu bukan cendekiawan lah. Dan kita sebagai orang Islam kena kembali kepada kegemilangan Islam. Kegemilangan Islam ialah ilmu. Ustaz-ustaz kita ni, apa selain daripada dia tahu bidang dia, ustaz yang tahu sejarah tu istimewa. Macam Ustaz Auni, dia cerita akhir zaman istimewa lah, tapi dia bukan doktor atau profesor lagi lah. Yang ini profesor ni kita letak lebih tinggi. Kepada saya seorang alim, Soleh Yaakob. Kalau nak kata ulama, Soleh Yaakob. Mungkin 100 tahun kemudian awak akan kata benar cakap ni. Sekarang awak tak cakap lah kerana dipandang dia wanita, dipandang dia tak pandai bercakap, dan dipandang dia tak boleh berapi-api ayat Quran. Dia boleh cakap ayat Quran, dia tahu bahasa Arab. Maksud saya naratif masing-masing ini kita sudah ada satu, macam Saudi kita bangga lah mesti pergi haji ni. Saya dah kata haram pergi haji, haram jejak kaki tempat orang zalim yang sokong Zionis, ada tentera Amerika di sana. Dan tengok baru ini dia pergi istana White House buat 1 triliun. Dan Dr. Mahathir tu cakap betul, Saudi Arab ni jangan harap bagi kita wang lah, dana. Ini Mahathir cakap, dia bagi Amerika 1 triliun, dia nak nuklear. Ini satu hal jugalah. Saudi nak ada di belakang. Kita kena tahu baca yang tersirat. Dia nak ada senjata, dia nak ada kebolehan nuklear lah. Iran pun nak, kan? Tak dapat, Saudi dapat. Dan Saudi ni kepada saya bukan pro, saya dah mahu sebut lah. Dia ada bengkalan tentera sama macam Jordan, sama macam Syria sekarang, Turki lagi lah, Mesir pun. Jadi kita pergi hantar flotila ni, saya kata yang negara sekeliling ini yang pecah belahkan sejak Osmania lagi, itu sejarah. Tapi orang tak kisah sejarah tu. Orang, you faham. Itu saja saya dapat sampaikan. Kesimpulannya, saya nak interview dia, podcast. Saya akan podcast. Saya sebenarnya nak interview Ridwan T dulu lah. Saya dah jumpa dia baru ni, dia okey je. Saya nak interview dia. Saya nak tanya soalan-soalan yang mencabar sikit lah, ya. Dan antaranya Profesor Lea, kalau ada rezeki Dr. Mahathir Mohamad. Kalau ada rezeki KJ aku nak sembuh je. Tapi kita kena sembuh baik-baik lah. Kalau tidak, dia tak akan bercakap dengan kita. Rafizi pun satu. Siapa lah? Anwar pun siapa. Kenapa? Kerana kita kena berdialog. Kita kena bercakap. Ya, kita kena terbuka. Kita kena tahu berbual. Kita kena tahu tanya soalan. Kita kena mengejar ilmu. Kerana kegagalan kita hari ini, kita di semua lapangan paling bawah. Ekonomi, politik, sosio, ciptaan, sejarah, surat-surat kita semua di museum sana. We are nowhere. Buat kereta pun jual kat China. We are nowhere. Kita tak ada, saya Cina, jangan ban saya. Kita tak ada kebolehan. Ya? Jadi fardu kifayah. Kegemilangan Islam kita kata hebat tau Islam dulu tau. Siapa yang hebat? Sejarawan dia, ahli sains dia, Ibn Sina ahli sains, Ibn Haysam ahli sains, Imam Al-Ghazali pun ahli matematik tau, Ibn Rushd ahli falsafah. Sekarang ni apa kebolehan, apa jurusan kita, apa kebolehan bahasa kita? Dulu pelbagai bahasa, sekarang bahasa apa?
Faham tak? Jadi lemahnya ilmu saya bukan soal. Syekh guru mursyid saya kata jangan soalkan iman saudara kamu, jangan macam tabligh soal iman saudara kamu, jangan. Ilmu ni, Islam kita ni terlalu sedikit. Perlu dibanyakkan lagi profesor-profesor macam tu. Ya, perlu ada perbincangan lebih rancak, dan perlu kita tahu jangan trigger ni, bab-bab yang mudah trigger lah. Janganlah ini dia tak bawa mana lah, emosi tak bawa mana. Dia kena serius. Kita kena serius cari identiti kepada saya. You jangan risau identiti kamu lah. Allah dah mengakui kamu akan dihisap. Itu cukup identiti. Dalam masa engkau ada nombor dah. Engkau tak payah menunggulah nombor kau. Nombor kau ada. Tak payah counter lah. Di akhirat esok semua orang ada identiti. Ya? Semua orang ada tempat. Dan disebut dalam Quran. Jangan soal. Yang dunia hari ini, sosio budaya kita, sejarah kita, kita perlu menambahkan ilmu kita. Kita kembali kepada kegemilangan yang kita selalu sebut-sebut. Diri sendiri kena mula mengorak langkah. Improve your knowledge. Tambah ilmu kamu. Ya. Akhir dengan doa, Rabbi zidni ilman. Rabbana lakal hamd. Assalamualaikum.